Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pengacara Maghrib yang budiman, para hakim yang bijaksana, guru-guru yang dimuliakan, serta kawan-kawan sekalian. Cikgu Farhan, Cikgu Farhan, jangan marah-marah tau. Kalau cikgu marah-marah, tak baik untuk kesihatan. Lagipun, siapa yang suka marah-marah ni? Dia kawan syaitan. Api amarah jangan dilayan. Kalau iblis datang menumpang, bila marah, cepat damaikan. Hati dingin, jiwa akan tenang. Bertepatanlah dalam hadis ke-16 yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taudab farad dada miraran qala la taudab. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seorang sahabat telah berkata kepada Nabi, berilah pesanan kepadaku. Baginda bersabda, janganlah kamu marah. Sahabat itu mengulangi pertanyaannya berkali-kali. Baginda tetap bersabda, janganlah kamu marah. Hari ini saya ingin membawakan satu kisah, yaitu batu bola, batu bertangkuk. Ini kisah Mak Tanjung, seorang ibu tunggal yang sabar membesarkan dua anaknya, Malur dan Pekan. Setiap hari dia berusaha mencari rezeki di sawah, di sungai, dan di hutan demi sesuap nasi. Pada satu hari, hati Mak Tanjung terluka. Dia kecewa apabila Malur dan Pekan memakan semua tali ikan tembakau. Mak Tanjung benar-benar mengidam ingin memakan telur itu. Mak Tanjung marah, wajahnya merah padam, tangannya menggigil menahan perasaan. Bila marah kuasai diri, akal sihat hilang kendali. Mak Tanjung rasa kecil hati, lalu gua puaka ditujui. Maka berdirilah Mak Tanjung di depan batu bola, batu bertangkuk. Namun langkah Mak Tanjung terhenti. Air matanya mengalir. Di sebalik kemarahan itu, wajah Malur dan Pekan muncul dalam fikirannya. Dua anaknya masih memerlukan kasih seorang ibu. Mak Tanjung terduduk. Dia berbisik lemah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mak Tanjung akhirnya pulang ke rumah. Tangisan Malur dan Pekan menyentuh hatinya. Mereka bertiga berpelukan dalam kesyukuran. Anak itu amanah Allah. Alhamdulillah. Kawan-kawan,
itu boneka syaitan. Jangan dilayan, kelak nanti diri binasa. Marilah kita menjadi orang yang kuat, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukanlah orang yang kuat itu pandai bergusti, tapi orang yang mampu menahan diri ketika marah. Ingat ya kawan-kawan, la taghdab, jangan marah-marah. Sabar dan pemaaf adalah sifat orang yang beriman. Sekian, terima kasih.